Tanda besar kiamat yang nombor satu ialah Dajjal. Nabi pun sebut, untuk kalian tengok bahawa Dajjal itu semakin hampir, ialah apabila kamu melihat di sekeliling kalian itu banyak berlaku pembohongan, sehingga orang yang bercakap benar dipanggil penipu, yang penipu itu dipanggil bercakap benar, sehingga orang yang amanah tidak diberikan jawatan, dan sehingga orang khianat diberikan jawatan, pentadbiran, pengurusan dan juga kepimpinan. Yang paling khianat dalam negara, yang tu yang diberi paling tinggi. Suasana itu, kata Rasulullah, dekat dengan kemunculan Dajjal. Ada lagi suasana tu, tuan-tuan? Dah. Suasana manusia yang paling khianat, dialah yang diberikan jawatan yang paling besar, utama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan kemunculan Al-Imamul Mahdi pula ialah, tuan-tuan tengok, tanda nu pun dah ada. Ini tanda yang Nabi sebut tentang kemunculan Mahdi. Kalian akan melihat, tadi saya dah sebut, kezaliman dan kejahatan itu berada di dalam kehidupan masyarakat. Semua nak buat jahat, semua nak fitnah. Seolah-olah pada zaman ini manusia berlumba untuk berbohong. Keluar satu video, kita pun tak tahu video tu siapa yang terlibat, sah ke tidak, video tu video aib, dedah aurat sebagainya, share. Dengan mudahnya kita share. 800 orang dapat melakukan 800 dosa besar dalam keadaan dia pun tak tahu apa.